like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azah Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita nak mempelajari teknik menjawab Sains SPM 2025 iaitu soalan kertas 2, soalan 11, soalan laporan eksperimen 10 markah. Jom kita belajar. Okey, kalau tengok kat sini, cikgu ada gambar apa ni? Yes, this is aluminium foil iaitu dia adalah logam tulen. Kenapa cikgu kata dia logam tulen? Yes, sebab dia diperbuat daripada 99% of aluminium dan kita tahu aluminium foil ni adalah antara logam yang sangat ringan tapi dia mudah kemek. Betul tak? Okey, apakah benda yang kita perlukan dia sangat ringan untuk terbang? Logam apa? Yes, kita guna aluminium juga untuk membuat barang kapal terbang. So, kita panggil dia adalah sebagai duralumin. Duralumin ni adalah sejenis alloy. Okay? So, duralumin ni, since dia adalah diperbuat daripada 95% of aluminium, dia still sangat ringan, tapi dia kuat dan keras. Kenapa? Sebab bila kita tambah dengan cuprum 3%, magnesium 1%, mangan 1%, dia jadilah alloy. Okey, alloy adalah lebih keras dan lebih kuat. Faham tak? Senang kan? So, macam mana cikgu nak tahu antara logam tulen tadi dengan alloy yang mana lebih keras? Cikgu nak buat eksperimen dalam makmal ni. Perlu ke cikgu bawa masuk kapal terbang dalam makmal? Beria kan? So, inilah eksperimen yang kita akan buat dalam makmal. Okey? Cikgu rasa awak semua pun pernah buat eksperimen ni. Jom kita tengok. Okay, inilah gambar eksperimen yang awak buat dekat dalam kelas kan bersama cikgu awak kan. Cuba tengok gambar ni. Based on gambar ni, cuba awak tengok apa yang sama. Yes, pemberat dia sama. Betul tak? Dua-dua menggunakan pemberat 5 kg. Okay. Next, kita tengok bola keluli. Sama tak kiri kanan? Yes, sama. Okey, bola dia mesti sama. Next, awak tengok sebelah adalah blok cuprum, sebelah adalah blok gangsa. So, kalau yang cikgu ubah, kita panggil sebagai MV, manipulated variable iaitu pemboleh ubah dimanipulasi. Sekarang cikgu ubah apa? Cikgu ubah blok ke, cikgu ubah bola ke, cikgu ubah pemberat ke, cikgu ubah diameter? Yes, cikgu ubah blok. So, sebelah kiri mesti MV. Kalau dekat jadual, sebelah kanan mesti RV. RV ni adalah apakah kesan kalau awak ubah-ubah blok tadi. So, kita nak tengok dia punya diameter lekuk. Okey, kita nak tengok antara blok cuprum dengan blok gangsa, yang mana lagi keras? Kalau dia keras, awak rasa lekuk dia kecil ke besar? Dia senang kemek ke susah kemek kalau dia keras? Mestilah susah kemek. So, diameter dia mesti kecil. So, awak tengok dekat sini, gangsa, dia punya diameter lekukan lebih kecil berbanding cuprum. Faham tak? Sebab gangsa ni alloy. Sebab tu dia lebih keras. Faham tak sampai sini? So, yang sama adalah pemberat dengan bola. Yang kita ubah adalah jenis blok. Dan kesan dia adalah diameter lekukan. Okey, cuba tengok betul-betul macam mana nak buat laporan eksperimen soalan 11 ni. Okey, so kalau tengok dekat bawah tu cikgu dah tulis dah cara nak jawab. Okey, kalau tengok dekat tujuan eksperimen, so awak rasa tadi kenapa kita kena buat eksperimen ni? Apa tujuan kita buat kan? Cara buat dia awak boleh guna untuk mengkaji hubungan antara MV dan RV. Okey, so contoh dia kita nak kaji apa tadi? Cikgu ada blok kan? Cikgu nak tengok yang mana lebih keras. Betul tak? So, awak boleh cakap untuk mengkaji hubungan antara jenis blok dan kekerasan blok. Pun boleh ataupun awak boleh buat untuk mengkaji hubungan antara jenis blok dan diameter lekukan. Senang tak yang ni? Okay, next kita nak try buat pernyataan masalah. Untuk pengetahuan awak, pernyataan masalah adalah mesti bermula dengan soalan dan diakhiri dengan tanda soal. So, ayat yang paling senang you boleh buat, adakah MV mempengaruhi RV? So, awak ambil je MV dalam box tadi, awak ambil je RV dalam box tadi, awak masukkan. Contoh dia, adakah jenis blok mempengaruhi diameter lekukan blok? Senang kan? 1 markah.
Next, kita sambung untuk hipotesis. Hipotesis adalah first, you boleh buat teori. Ataupun yang kedua, you boleh buat jika situasi MV, maka RV. Yang ketiga, you boleh buat semakin pola MV, semakin pola RV. Pola ni bertambah ke berkurang. Okey, untuk kekerasan tadi, sesuai ke nak guna semakin-semakin? Tak sesuai kan? Okey. Sesuai tak guna jika maka? Sesuai. Sesuai tak guna teori? Sesuai. So, kalau cikgu nak buat hipotesis. Hipotesis ni dia macam jangkaan awal awak. Awak rasa apa yang awak akan dapat bila you buat eksperimen ni? Kan? Okey. So, hipotesis cikgu rasa kalau cikgu buat eksperimen ni, cikgu rasa blok gangsa lagi keras. So, cikgu tulis je lah. Gangsa lebih keras. 1 markah. Sedang tak? Okey, kat sini je kita dah dapat 3 markah. Now, kita nak pergi kepada pemboleh ubah dan cara mengawal. So, awak kena ingat contoh, nama cikgu, Cikgu Azhar. Orang panggil Azhar juga kan. Tapi kat rumah orang panggil Ajah. So, maknanya cikgu seorang dah ada 3 nama. Nama penuh cikgu, Cikgu Azhar Zakiah. Orang panggil Cikgu Azhar. Kan, kat rumah panggil Ajah. Contoh. Okey, sama macam ni. Okey, pemboleh ubah manipulasi nama panjang dia. Nama lain dia adalah faktor yang diubah. Nama lain dia adalah MV. Sekarang ni sama juga bergerak balas adalah RV iaitu faktor yang diperhatikan. Dan dimalarkan iaitu faktor yang ditetapkan adalah CV yang sama. Okey, so sekarang kalau daripada jadual yang kat depan tadi. Awak tengok kat jadual kat depan tadi yang cikgu bagi. Apa MV cikgu yang kita ubah? Cuba tengok balik. Yes, yang kita ubah adalah jenis blok. Boleh? Okey, sekarang cikgu nak ajar awak macam mana kita nak cara mengawal pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, ayat dia adalah menggunakan MV yang berbeza iaitu MV1 dan MV2. Sekarang cikgu ada berapa jenis blok? 2 kan? So, ayat dia kita boleh menggunakan 2 jenis blok yang berbeza iaitu blok Coupram dan blok Gangsa. Senang tak sampai sini? Okey, next kita nak tengok pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kalau dalam jadual, dia adalah yang RV belah kanan. Okey, apa kesan yang kita nak tengok? Yes, kita boleh tengok kesan dia adalah diameter lekukan. Cikgu ambil je daripada jadual tadi. Sampai sini faham tak? Boleh kan? Okey, so next kita nak cara mengawal pemboleh ubah bergerak balas. Okey, so kalau RV tu boleh ukur guna alat, awak akan cakap mengukur RV menggunakan alat. Tapi kalau RV tu awak tak boleh ukur guna alat, awak kena guna ayat dia merekod RV selepas masa. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak. Diameter lekukan. Diameter. Diameter ni kita boleh ukur tak? Kalau ukur nak guna apa? Termometer ke? Jam randik ke? Pembaris ke? Pita pengukur ke? Penimbang? Awak nak boleh ukur ke tak boleh? Diameter. Mestilah boleh kan? So, kita boleh guna apa? Yes, kita boleh cakap mengukur diameter lekukan menggunakan pembaris. Okey? Okey, kita sambung dengan pemboleh ubah dimalarkan ataupun faktor yang ditetapkan ataupun CV. Okey, cuba tengok balik gambar dekat depan. Apa yang sama cikgu letak? Apa yang sama? Yang masih sama. Kalau tak sama, tak valid. Boleh tak bola tu cikgu guna satu bola kecil, satu bola besar? Kan? Sebab pemberat tu you akan jatuhkan dekat bola. So, kita nak tengok dia lekuk banyak ke lekuk sikit. Macam tu. Alright? So, apa yang masih sama adalah dia punya saiz bola keluli. Saiz dia masih sama. So, ayat dia cara nak mengawal dia adalah menggunakan CV yang sama. So, awak ambil je balik. Menggunakan saiz bola keluli yang sama. Senang kan? Okey, kalau bahan radas, awak listkan semua barang dan bahan dan radas yang kita guna dalam eksperimen. Contoh, tadi cikgu guna pemberat, bola keluli, blok Coupram, blok Gangsa, pembaris. Am I right? Tertinggal apa? Benang dengan kaki lipat. Okey? Senang kan? Okey, kita sambung kepada prosedur. Prosedur ni untuk pengetahuan awak, dia adalah macam mana kita nak buat eksperimen ni. Dia macam step by step. Awak kena bagi tahu cikgu macam mana kita nak buat eksperimen ni. Apa arahan yang cikgu perlu ikut supaya cikgu boleh dapat keputusan kan. Okey, so awak tengok dulu. Kalau tengok dekat sini, dia ada eksperimen berasingan dengan eksperimen serentak. Okey, adakah cikgu jatuhkan pemberat ke atas bola keluli tu dekat blok Gangsa dengan blok Coupram tu secara berasingan ke serentak?
Cikgu buat asing-asing ke cikgu buat serentak? Kita akan buat asing-asing kan sebab kita nak ukur kan. Okey, kita akan follow yang eksperimen berasingan ni. So, first ayat adalah CV, kedua adalah MV, ketiga adalah rekodkan RV, so yang keempat adalah ulang dengan MV2. Okey, kan tadi kita ada dua jenis blok kan. So, ayat CV adalah ayat yang sama. Mula-mula kita nak buat apa? Apa yang sama tadi? Kita ada yang sama adalah pemberat dengan saiz bola keluli, betul? So, apa yang sama? So, ayat dia adalah, awak boleh cakap, gantungkan pemberat 5 kg tu setinggi 50 cm dari blok gangsa. Okey? So, ayat kedua adalah ayat MV. So, kita nak buat apa lepas dah gantung? Kita kena lepaskan pemberat supaya terhentak ke atas bola keluli yang diletakkan pada blok gangsa. Maknanya, pemberat tu akan jatuh kepada bola keluli tu. Kan, dekat atas blok gangsa. Okey, lepas dah jatuh kita nak buat apa? Yes, kita kena ukur. Kita nak ukur apa? Kita ukur diameter lekukan blok gangsa dan kita rekodkan data. Ayat keempat adalah ulang langkah MV. So, ulang langkah 1 dan 2 dan 3 menggunakan blok kupram. Boleh tak sampai sini? Senang kan? Okey, next kita pergi dekat lakaran. Okey, lakaran, kalau dia tanya prosedur, you buat ayat macam ni. Bagi cara macam mana kita nak buat eksperimen. Okey, kalau lakaran, dia suruh you lakar, so you boleh lakar macam tadi. Okey, untuk lakaran, biasanya dalam 2 markah. So, 2 markah tu adalah MV dengan CV. Okey, MV yang kita ubah apa? Kita ubah jenis blok dengan blok gangsa, betul? So, kalau ada blok kupram, blok gangsa, awak akan dapat 1 markah. Boleh? CV yang sama. Apa yang sama? So, awak cakap pemberat dia sama berat 5 kg, mesti ada nombor. Awak boleh letak suka hati awak nak letak 1 kg ke 2 kg. Janji dua-dua ni menunjukkan yang sama. Alright? So, janganlah sampai 100 kilo kan. Berat. Lagi berat pada cikgu tu. Cewah kan. Nanti awak tak terangkat pula pemberat tu. So, kena yang dalam makmal je. Okay? Dia punya ratio. So, dekat sini, kalau you ada CV, you akan dapat another 1 markah. Senang tak sampai sini lakaran? Senang kan? Okey, kita sambung dengan penjadualan data. Penjadualan data, nama pun jadual. So, you kena buat box. Alright? So, kalau nak buat box, sebelah mesti MV, sebelah mesti RV. So, ambil je balik dekat jadual. So, buat je. Sebelah jenis blok, sebelah lagi adalah diameter lekukan. So, bawah tu MV1, bawah tu MV2. So, dekat bawah RV tu kosongkan. Macam ni je awak akan dapat 1 markah. Boleh? Okey, kadang-kadang dia minta penjadualan data. Kadang-kadang dia minta jangkaan pemerhatian. Okey, jangkaan pemerhatian ni awak rasa apa yang awak akan nampak bila you buat eksperimen ni? Okey, senang ayat untuk jangkaan pemerhatian. Awak boleh start ayat dengan RV. Okey, lepas tu awak pilih MV1 berbanding MV2. Okey, this is RV, betul? Diameter lekukan. So, ambil ayat ni dulu. Awak nak mana? Blok kupram ke blok gangsa? Contoh cikgu nak blok gangsa lah. So, cikgu cakaplah macam ni. Diameter blok gangsa, diameter lekukan blok gangsa lebih kecil berbanding blok kupram. Walaupun cikgu tak buat lagi eksperimen ni, tapi cikgu rasa gangsa lagi kecil kot. Sebab dia lagi keras kan. Okey, so itulah ayat yang awak boleh cakap. Tapi awak tak perlu bagi tahu kenapa. Dia sebab dia tanya awak, apakah jangkaan awak je? Kan? Awak rasa apa yang akan berlaku? Macam tu je. Boleh? Faham kan? Boleh tak? Senang kan? Next, kita nak pergi dekat langkah berjaga-jaga. Untuk langkah berjaga-jaga, dia kata menggunakan CV yang sama. So, ini yang paling senang. You boleh ambil cara mengawal CV yang tadi. So, sama ada you boleh buat menggunakan saiz bola keluli yang sama ataupun you boleh buat menggunakan jisim pemberat yang sama. Boleh? Senang tak? Senang kan? Okey, untuk format 2024 dan 2025, ada keluar soalan yang baru ni. Dia kata, berikan 3 aspek lukisan graf. Dia macam lukisan graf Kena lukis graf ke cikgu kan? Okey, awak suka duit tak kelas? Kalau awak suka duit, awak kena ingat graf ni. Okey, awak kena ingat, ya Allah sakit lah. Awak kena ingat, sekejap, tangan cikgu terlanggar ni, kursi. Kalau tengok kat sini, kalau awak, okey sekejap awak suka duit tak kelas? Mestilah suka kan, siapa yang tak suka duit? So, kalau awak suka duit, atas awak kena ingat R, bawah awak ingat M. RM.
RM, okey. Atas adalah RV, bawah adalah MV, okey. MV ni adalah paksi X, RV ni adalah paksi Y. So, kalau dia kata 3 aspek lukisan graf, you just cakap, okey, paksi X ni siapa? Paksi X. MV awak siapa? So, cakap je lah, MV saya adalah jenis blok. 1 markah. Kan? Senang kan? Next. Lepas tu dia kata, apakah paksi Y awak? Paksi Y. Paksi Y is RV. So, tulis je. Diameter lekukan. Senang kan? Lepas tu cakaplah graf graf diplot dengan betul. So, dah boleh dapat 3 markah. Senang ke senang? Senang kan? So, itu saja untuk hari ini. Cikgu doakan awak faham apa yang cikgu ajar dan awak boleh dapat markah penuh dan boleh tulis dengan baik untuk SPM 2025. So, itu saja semua. Thank you semua. Jangan lupa subscribe, like dan share channel Cikgu Azza Zakia binti Mat Saleh untuk mempelajari tajuk-tajuk yang lain. Okay semua. Thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.